Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini video aku yang ke 17, part 17. Okey, aku ada baca dekat komen tadi. Komen ada beberapa member yang komen banyak berkisar pada ADM punya program. Okey, aku bacakan soalan-soalan dia lah, lebih kurang ni kan. Elok je kita orang join setakat ini. Okay. Soalan kedua, apa yang terkena bos? Saya dah dapat modal balik. Sekarang saya guna modal ADM je rolling. ADM tutup pun saya tak rugi. Okay, ada jawapan dia nanti aku bagi. Saya join ADM okey je. Okay. 4, saya join ADM still okey. 5, saya ADM masih okey ya, baru je duit masuk. Okey ni nak spin yang macam join ADM okey tu, okey alhamdulillah pulang saya tak percaya tu terpulang. Jadi tapi nanti apabila sampai satu masa dah tak okey nanti boleh balik ke sini, balik ke grup kami ni balik untuk kamu meluahkan apa yang rasa duka cita, perasaan marah ke apa, boleh cerita apa. Kami kat sini sedia mendengarnya rintihan suara hati anda ya. Okey, kami tak ada masalah tu. Jadi yang satu lagi dia kata apa yang terkena bos, soalan nombor 2 kan. Bos, saya dah dapat modal balik, sekarang saya guna modal ADM je rolling. ADM tutup pun saya tak rugi. Pada aku ini manusia jenis apa, mementing diri sendiri. Okey, pasal apa aku boleh mengatakan dia mementingkan diri sendiri? Dia duk rolling duit tu, okey, dia kata dia dah balik modal apa, okey, ngam. Ni kau orang rasa ada tak persekitaran dia, sekeliling orang-orang yang berada di sekeliling dia, persekitaran dia yang terpengaruh dengan apa yang dia lakukan tu? Bagi jawapan. Mesti ada yang akan terpengaruh. Jadi tu aku kata ini adalah pengaruh dia yang akan mengheret yang lain-lain tu. Baik yang lain-lain tu tak ni, kalau kau nak tu tapi kau jangan heret lah orang lain kan, tak ada masalah. Jadi kau jangan lepas tu kau bagi alasan itu, kau okey, lepas tu kau heret semua, kau pengaruh orang lain. Bila kata ramai join, account block. Macam mana yang berlaku pada akaun yang lain. Habis. Yang balik modal kau seorang. Yang lain fikir. Hidup jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Kita kena memikirkan persekitaran kita. Kan, kalau mikir diri sendiri, pergi hidup dalam hutan. Alright? Okey. Dan ada seorang itu Hafizam 81. Hafizam 81 dia minta aku terangkan dia apa itu ADM. Lebih lanjut. Okey. Jom kita tengok. Okey, Hafizam 81 harap kau tengok aku punya video ni. Okey, kau minta aku jelaskan apa. Okey, apa yang aku dapat lagi? Okey, kita baca sama-sama. Apakah ADM itu? Okey, sebelum masuk ke risiko, kita kena tahu ADM yang sebenar. Okey. Archer Daniels Midland Company, syarikat komoditi agribusiness Amerika Syarikat. Ini syarikat besar yang tersenarai publik, beroperasi dalam pemprosesan makanan, perdagangan komoditi, iaitu bijirin, jagung, soya dan sebagainya, nutrisi dan lain-lain. Okey, ni root dia. Belakangan ini ada isu audit / perakaunan berkaitan unit nutrisi syarikat ini. Okey. Juga penguatkuasaan undang-undang AS melakukan penyiasatan ke atas syarikat ini dan beberapa individu kerana kemungkinan penipuan security / manipulasi perakaunan. Okay. ADM / ADM Investor Service / admisi dalam kurungan firma broker / platform pelaburan / pembrokeran. Broker lah. Okey, ada entiti yang menggunakan nama ADM Investor Service International Limited
ya, dalam kurungan admisi sebagai broker pelbagai aset. Jelas? Okey, kita teruskan. Namun firma ini pernah dikenakan penalti oleh Badan Pengawal UK dalam kurungan FCA kerana kelemahan sistem kawalan anti pengubahan wang, iaitu akta apa kalau kat Malaysia? AMLA, anti pengubahan wang haram. Juga ada ulasan yang menyatakan bahawa laman adm-app.com mempunyai skor kepercayaan rendah dan kemungkinan penipuan dalam kurungan scam berdasarkan analisis web bebas. Dan ada aduan bahawa adm.qa dalam kurungan nama domain adalah Ponzi scheme menurut beberapa ulasan Trustpilot. Okay. ADM Capital, firma pelaburan Asia pengurusan aset. Terdapat juga ADM Capital, firma pengurusan pelaburan di Asia yang tumpu kepada private credit, pelaburan syarikat, sederhana dan lain-lain. Itu bukan platform pelaburan langsung ke orang awam dalam cara skim cepat kaya atau apa, tetapi pengurusan dana institusi pelabur besar. Okey. 2. Isu dan amaran yang ditemui berdasarkan maklumat awam. Berikut beberapa amaran dan isu yang penting untuk diperhatikan. Okey. Isu amaran dia, slogan pelaburan. Keterangan, ada banyak ulasan di internet yang menyatakan bahawa pihak menggunakan nama ADM sebagai jenama untuk mempromosi skim pelaburan harapan tinggi, high yield, atau skim Ponzi melalui platform aplikasi. Contoh, Trustpilot menyebut adm.qa sebagai Ponzi skim. Lepas tu implikasi bagi pelabur runcit awam, jika pihak yang mengajak kamu menggunakan nama ADM tetapi bukan entiti resmi yang boleh disahkan, risiko ditipu amatlah tinggi. Banyak lagi di sini, nampak okey, aku mesti nanti korang baca. Banyak. Siasatan perakaunan dan tuduhan penipuan security berlaku pada ADM syarikat komuniti disiasat oleh pihak pendakwa Persekutuan AS. Siasatan berkembang kemungkinan penipuan transaksi antara unit dan perakaunan unit nutrisi yang dikatakan dilebihkan. Bagi pelabur saham ADM, syarikat komuniti reputasi dan keyakinan pasaran boleh terjejas, boleh berlaku kejatuhan harga mendadak. Okey, itulah ADM. Okey, kita nak sini. Penilaian adakah masih okey untuk pelaburan? Berdasarkan kajian ini, pandangan saya jika orang itu maksudkan melabur ke dalam saham atau obligasi ADM syarikat besar, maka ada risiko tetapi tidaklah luar biasa seperti mana-mana saham komuniti. Namun isu perakaunan dan siasatan tentu meningkatkan risiko reputasi pasaran. Tapi jika yang dimaksudkan adalah platform pelaburan ADM, aplikasi ADM yang menjanjikan pulangan tinggi cepat, itu lebih mencurigakan. Setakat ini banyak amaran bahawa pihak menggunakan nama ADM untuk menipu. Kesimpulan, masih okey bergantung sangat kepada entiti mana, kontrak apa dan sejauh mana ia disokong data regulasi yang nyata. Okey, jelas? Okey, setakat tu. Okey, so dah jelaskan dan yang komen tu pun aku dah jelaskan. So, kita ada akal, fikir-fikir, adakah kita nak mentingkan diri kita sendiri kan, tanpa hiraukan yang lain sekeliling kita, terpulang kan. Sama ada kita nak jadi manusia yang penting diri sendiri, yang macam duduk dalam hutan tak hirau, terpulang kan. Bagi aku, pengaruh kita tu jangan sampai mendatangkan pengaruh yang buruk kepada persekitaran kita. Okey, apa pun, Assalamualaikum.